Tudung, ya Allah. Ya Allah, tudung aku lantaklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput duduk dulu, duduk. Masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanpa kita memulakan majlis, tak adalah, kita mulakanlah. Sebab Kak Lin pun dah lama tak live. Lama sangat, padahal 2 hari baru 2 hari kan. Semalam je Kak Lin tak live. Hari sebelum tu Kak Lin dah live. Tapi ni baru 1 hari tak live. Yelah, dah biasa korang tengok Kak Lin live je setiap masa. Sekarang dah jarang-jarang. Jadi mungkin rasa macam, Kak Lin dah jarang-jarang live sekarang kan. Kehadiran kita dalam hidup orang lain bukanlah diukur dengan berapa lama orang tu ada dengan kita. Bukanlah juga diukur dengan sama ada dia dekat ataupun jauh daripada kita. Ataupun diukur berapa banyak yang orang tersebut boleh memberi ataupun kita boleh memberi kepada orang tersebut. Jadi kita boleh datang dan pergi dalam hidup seseorang, dan sesungguhnya kedatangan kita dalam hidup sesiapa pun adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangka kita datang sebagai penonton, tapi sebenarnya kita datang sebagai partisipan. Kita jangka kita datang hanya untuk mendengar. Rupanya Allah datangkan kita untuk berfikir bersama. Sesungguhnya tidak ada di muka bumi Allah ni kebetulan, tak ada. Semuanya disusun dengan sangat baik. Terima kasih yang tap like. Terima kasih yang baru masuk. Assalamualaikum, selamat malam. Sekarang ni kita masih lagi di bulan Ramadan. Kalau ada yang nak menunaikan solat, mungkin baru lepas solat tahajud, yang nak solat tahajud boleh dulu. InsyaAllah kalian akan bersiaran sampai, kalau tak pastilah, mungkin sampai sahur lah. Tapi masa sahur nanti kalian akan berhenti. So tidak lama tempoh ni tak lama. So kita harap kita boleh dalam 4.30 kita stop. Kita nak buat masa tu pendek-pendek tetapi kerap. Lebih better daripada kita buat panjang-panjang tetapi jarang-jarang. Sebab kita buat pendek-pendek tapi kerap-kerap daripada panjang-panjang tapi jarang-jarang. Jadi terima kasih yang mana dah masuk, yang mana telah mengikuti saya, dan terima kasih juga yang stay. Terima kasih juga yang hadir. Jadi malam ni seperti biasa saya tidak ada plan apa-apa untuk diperkatakan. Saya akan cakap apa yang terlintas dalam fikiran saya sahaja. Bukannya saya tak plan. Nak plan, nak cakap benda lain. Tapi pada tiba masanya nanti saya tak cakap pun. Tapi begitulah kan. Ada benda saya terlintas tadilah. Saya kata, kita kan, kita selalu menganggap diri kita penting dalam sesuatu. Ataupun orang lain penting dalam hidup kita. Tapi kita tak berfikir kenapa orang itu tersebut menjadi penting dalam hidup kita dan kenapa kita menjadi penting kepada orang lain. Contohnya bila kita rasa kita ni memberi impak yang besar pada orang lain kan. Macam saya sendiri. I'm talking about myself lah. Tak suka bagi contoh orang lain. Contoh diri sendiri je. Bila saya rasa, orang dengar. Bila aku bercakap orang mendengar. Saya rasa ada rasa perasaan yang macam, wow, I'm good kan. Aku sangat bagus dalam berkata-kata. Kan aku boleh memberi pengaruh. Contohlah kan perasaan-perasaan kita. Kalau kita menjadi ketua dalam suatu organisasi, kita akan rasa kerana kuasa dan kepimpinan kita. Ataupun kita menjadi ketua keluarga, kita rasa kita adalah ketua keluarga. Maka kita rasa yang kewujudan kita untuk individu-individu tersebut adalah kerana apa yang kita ada, dan kita rasa agak berbanggalah dengan benda tu. Is it okay to be berbangga dengan diri sendiri? Okay, tak ada masalah langsung. Terima kasih yang follow.
Tak ada masalah untuk kita rasa bangga dengan diri kita. Kita mesti proud. Allah yang lahirkan kita. Allah yang jadikan kita ada bakat tertentu, ada kelebihan tertentu. Kalau kita tidak rasa bangga dengan diri kita dan kita mengharap orang lain untuk memuji diri kita, itu jadi sukar. Sebab bila tak ada orang puji, tidak ada orang notice, kita akan rasa kecewa. Jadi adalah okey untuk berbangga dengan diri sendiri. Rasa macam Alhamdulillah, Allah bagi aku semua kelebihan ni. Aku boleh buat tu, aku boleh buat ni. Kalau orang pandai melukis, dia boleh melukis. Kalau orang kata banyaklah kebolehan-kebolehan yang seseorang tu ada. Aku ni kalau berfikir kan, aku ni seorang yang kritikal. Wah, banggalah aku rasa aku orang yang macam tu. Kalau aku tengok orang, aku macam boleh faham. Banggalah aku macam tu. That's good. Bagus. Sebab Allah yang berikan kita itu. Dan kita tidak memerlukan approval dan pujian orang lain untuk kita rasa berbangga dengan diri kita. Namun kita kena hindari perasaan yang orang lain perlu memberitahu kita, perlu mengakui akan kehebatan kita. Kerana di situlah akan ada bisikan-bisikan syaitan yang akan meminta kita, mengusik-ngusik hati kita untuk berfikir, okey, aku ada kebolehan ni. Contoh, aku ada kebolehan untuk sebagai pemimpin. Maka kalau aku ada pemimpin, orang kena hormat aku. Kalau orang tidak hormat, kita rasa ego kita tercalar. Kita rasa marah. Sedangkan kebolehan kepimpinan yang kita ada, yang betul, Alhamdulillah, adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sertai saya pada malam ni. Saya berharap kita boleh berhenti pada pukul 4.30. Jadi sebenarnya apa pun kelebihan yang Allah bagi pada kita, kita kena bersyukur. Bersyukur, Alhamdulillah. Kalau kita seorang yang boleh menarik orang lain, kita punya bakat, kita penyanyi, kita artis, apa semua kita ada. Kita kena bersyukur dengan itu. Mungkin, okey, aku ada bakat ni. Orang ikut aku. Orang follow aku. Jadi apakah? Adakah itu menjadikan manusia-manusia yang mengikut aku ni adalah milik aku? Tidak. Adakah berapa banyak follower kita tu? Waalaikumsalam, terima kasih yang join. Adakah orang-orang yang bersahabat dengan aku adalah milik aku? Tidak. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka datang sebagai pengajaran dan kita sebagai pengajaran kepada orang lain. Jadi kita bagi contoh. Ada orang tu mempunyai pengaruh. Bila dia mempunyai pengaruh dan dia rasakan pengaruh dia tu, maka orang yang dia ikuti dia ataupun dia adalah seorang ketua, leadership, leader dalam company, leader dalam masyarakat, leader dan sebagainya, semualah kan. Saya suka cakap secara general. Waalaikumsalam Nuril. Jadi dia rasa yang anak-anak buah dia adalah milik dia. Sedangkan pinjaman Allah kepada dia ialah kuasa yang dia ada, pengaruh yang dia ada adalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Tidak lebih daripada itu. Bukan untuk dipuja, bukan untuk rasa mengikat, tidak. Ya, panggil akak sekali sebaya adik. Saya berumur 43 tahun tahun ini. Kalau yang baru masuk, baru berkenalan dengan saya, nama saya Nur Azlin binti Muhammad. Ada orang panggil saya Elin. Saya menggunakan nickname The Story of Elin. Lama dah. Saya adalah seorang blogger. Dan saya baru dalam 4 bulan lah saya aktif live di TikTok ni. Bermula dengan saya menyertai komuniti Jerung. Dan saya masih sahabat of Jerung. Sebayalah kita ya. Alhamdulillah. Jadi saya mula aktif di sini. Saya percaya kita percaya kepada asbab. Sebab kalau berjadi benda tiba-tiba kita kata kebetulan. Bila berjadi benda tiba-tiba kita kata why. Katalah tiba-tiba pop kita ada satu tempat. Ya Allah, terkejut tak? Wih, terkejut. Bayangkan, kita duduk dekat meja kita, suddenly kita duduk dekat satu majlis. Tanpa sebab. Pelik tu. Kita buat sesuatu, tiba-tiba kita ada dekat masjid. Pelik tu. Kalau kita duduk sebab kita tak duduk kat tengah baring-baring, tiba-tiba kita ada dekat pasar raya. Pelik sangat tu. Kan? Jadi kuasa Allah ialah menjadikan asbab. Menjadikan asbab untuk kita membuat sesuatu. Kita pergi, contoh kita nak bertemu seseorang di pasar raya. Kerana mungkin kita nak hulurkan bantuan pada orang tu ataupun orang tu nak hulurkan bantuan pada kita. Contoh lepas tu kita pun rasa makanan barang dapur dah habis. Bini aku suruh hantar beli. Ataupun bang hantar beli barang. Ataupun kita sendiri rasa nak pergi beli barang. Sebab barang kat dapur kita habis.
Lalu kita pergi ke pasar raya dan kita berjumpa dengan seorang. Ikatan kita berjumpa dengan seorang tu bukanlah tiba-tiba dan kebetulan. Ui, kebetulan aku jumpa si Hasan kat sana. Kejumpa Ani kat sana. Tidak. Semuanya diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat genting sekarang, pada saat yang kita kata semua orang tengah kelang kabut, semua orang panik. Adakah kita perlu panik? Tanya diri kita sendiri. Sebelum ini yang penting kita kena ingat, hayat kita ni Allah yang pegang. Entah saya bercakap sekarang, sekejap lagi saya tak ada, saya pun tak tahu. Kan? Saya tidak tahu. Jadi untuk kita terlampau berfikir, kita terfikir tu normal. Allah bagi kita terfikir. Takkanlah benda tu tiba-tiba ada dalam otak kita. Allah izinkan untuk kita fikir ke hadapan. Tapi untuk kita selepas Allah bagikan kita fikir untuk ke hadapan, Allah juga bagikan kita hati untuk fikir balik. Apa yang kau terfikir tu, apa yang kau perlu buat? Adakah kau perlu bimbang? Ataupun kau perlu ingat yang semua ini adalah ketentuanku. Saya bukan ustazah. Saya bukanlah orang pendakwah. Saya bercakap dalam pengalaman saya sendiri dan sebab tu saya menggunakan nickname The Story of Ellen. Dan saya berharap apa-apa perkongsian yang saya buat, yang saya katakan, boleh memberikan pengajaran kepada orang lain. Kerana saya rasa itulah sebabnya Allah berikan saya kebolehan untuk bercakap dan bercerita. Dan juga orang boleh mendengar kata-kata saya. Saya bukan juga seorang DJ, tapi orang kata saya bercakap macam DJ. Alhamdulillah. Saya syukur dengan kehadiran kalian semua. Terima kasih kepada yang menjoin. Kita akan berhenti pada pukul 4.30 pagi. Nanti kita akan buat sesi-sesi yang kerap. Sebab ada yang cakap, alamak Kak Lin, saya terlepas sesi malam. Betul, alamak Kak Lin buat sesi pagi. Saya terlepas sesi pagi. Alamak, saya kerja waktu ni. Saya tak terbangun waktu tu. Jadi kita buat banyak-banyak sesi. Dan harapan kita kalau kita buat banyak sesi, ramai orang boleh dengar. Saya tak tahulah plan saya yang saya nak upload balik saya punya video-video panjang. Selama ni saya buat tempoh tu panjang-panjang. Live saya panjang-panjang. Sampai 4 jam, 5 jam. Macam mana nak upload tu? Nak kena potong-potong dulu. Lepas tu kadang-kadang live tu kan ada juga mungkin kita nak tutup bahagi tertentu. Kan ada aurat terselak ke apa, kita tahu. So, ada juga mungkin kita tersentuh perkara-perkara yang sensitif. Jadi saya macam, alamak, nak potong-potong tu panjang tu. Jadi saya rasa macam, mungkin selepas ni saya akan buat tempoh yang pendek-pendek. Jadi selepas setiap sesi, saya cuba upload balik ke tempat lain untuk jadi rujukan. Jadi kepada mereka yang tak dapat nak sertai, dia boleh tengok balik. Sesungguhnya saya ni tak plan apa benda saya cakap. Dan kalau setiap kali saya plan, benda tu tak akan menjadi. Benda tu akan, saya akan cakap benda lain. Saya seorang yang free flow thinker. Dan jika anda rasa seronok dan rasa selesa untuk mendengar saya berborak dan bersembang, saya nak jemput untuk tekan butang follow. Jemputan ini adalah supaya lebih mudah untuk anda menemui saya. Saya yakin saya selalu keluar FYP, kadang-kadang FYP awak kalau itu dah ditakdirkan untuk awak menemui saya. Tapi mungkin dengan menekan butang follow tu akan lebih membantu anda untuk menjumpai saya. Saya telah pun berumah tangga dan saya telah mempunyai 6 orang anak, berusia 43 tahun ini. Dan saya tidak di sini untuk sekadar kata menjana pendapatan, mencari rezeki, tetapi saya suka bercakap, bersembang, dan bercakap merupakan salah satu proses untuk saya berfikir. Ada orang dia diam, dia berfikir. Saya berfikir sambil bercakap. Dan saya suka gunakan sesi-sesi ini untuk saya berfikir dan memberi teguran kepada diri sendiri. Sesungguhnya bila kita bercakap, orang pertama yang akan menerima teguran kita adalah diri kita, bukan orang lain. Kita lah orang pertama yang akan dengar teguran kita. Kan? Kita tegur, contohlah, kita nampak orang tu berisi, kan? Kita tegur. Kenapa kita terfikir nak tegur orang tu berisi? Kita fikir, dari kita ni. Aku kurus, tapi aku pun banyak ni masalah kesihatan lagi ni. Kan? Jadi sebelum kita memberi teguran kepada orang lain yang mungkin akan kita rasa melukakan hati orang, lainlah kata saya niat baik, saya nak tegur dia sebab saya nampak dia betul-betul berisi. InsyaAllah kalau kita memberi teguran dengan baik, bukan dengan niat memalukan, di tempat yang tidak memalukan, pada waktu yang sesuai, InsyaAllah orang tu boleh terima. Saya pun terima. Sesungguhnya saya terima. Sebab orang berniat baik kan pada kita. Kenapa kita nak tolak? Kita ni kan, kita tidak perlu menyorokkan rasa kejujuran kita sebenarnya.
Kita tidak boleh menyorokkan. Apabila kita cuba untuk menjadi jujur dan kita menjadi cuba untuk bercakap baik, cuba kan, kita kata cuba. Bila kita cuba, kita akan masking. Bila masking, kita penat, satu masa kita akan meledak. Jadi kalau saya kata jadi je diri sendiri. Cuma apabila kita nak membuat sesuatu, kita ingat satu je, Allah suka tak aku buat ni? Allah suka tak apa aku cakap ni? Allah suka tak? Kalau apa yang aku buat ni Allah tak suka, terima kasih yang tap like. Kalau apa aku buat ni Allah suka ke tak? Jadi kita boleh bersandar pada Allah. Kita tak bersandar lagi pada manusia. Sebab bila kita bersandar manusia, kita penat. Saya cakap daripada pengalaman saya sendiri, di mana selama ini saya memang bersandar pada manusia. Bila saya cakap, saya fikir, terasa tak hati orang ni kalau aku cakap macam ni? Kalau orang call aku, tak angkat, terasa tak orang ni kalau aku tak angkat? Kalau aku pergi rumah orang, kerana hari tu dia pergi kenduri rumah aku, aku tak pergi, okey tak? Aku tak pergi ni. Tapi sebenarnya kita tak dapat pergi atas sebab kita tak selesa ke, tak bersedia ke, tak ada pengangkutan ke, ada kekangan ke. Kerana tentunya kalau kita nak pergi, kita akan pergi. Takkanlah kita sengaja tak pergi. Betul tak? Kan? Jadi kita buat sesuatu banyak yang kita sandarkan pada Allah SWT. Kita tak keluar rumah kita kerana orang. Kita pakai sesuatu kerana orang. Kerana semua kerana orang. Pakai tudung. Pakai tudung, kalau kita nak gosok tudung, gosok lah. Kalau kita rasa selesa kita nak gosok. Tapi kalau kita gosok kerana takut orang fikir, woi, apa benda ni? Kau tak gosok tudung. Nampak tak semengah, tak organize. Kita penat. Bukannya apa penat. Jadi setiap hari kita berfikir tentang apa yang orang akan cakap pasal kita. Setiap hari kita fikir apa expectation orang pada kita. Tapi sebenarnya siapa yang sebenarnya kita harus fikir expectation? Atas no. Allah SWT. Sepatutnya kita bangun, kita fikir dia dulu. Aku pakai ni Allah redha tak? Aku buat ni Allah suka tak? Tapi kita fikir manusia. Tapi salah ke kita begitu tak? Dah kita dilahirkan begitu, dibesarkan begitu, sampailah ke usia matang kita sekarang ni. Saya yakin kebanyakan yang datang ni dah matang. Kebanyakan lah, saya boleh cakap kebanyakan ni dah matang. Hari tu saya punya followers ataupun audience lebih banyak pada wanita ya. Tapi saya tengok sekarang dah ada lelaki juga, ataupun mungkin wanita yang pakai akaun suami, saya pun tak pasti. Sebab saya pun pernah buat juga. Jadi saya tengok dah ada kehadiran lelaki-lelaki juga dalam akaun saya, dan saya mohon kehadiran anda adalah untuk tujuan baik-baik, dan saya yakin Allah Maha mengetahui dan melindungi saya daripada niat tak baik, dan saya yakin anda datang sini kerana niat baik dan ingin mendengar apa yang saya kongsikan. Okay? Alhamdulillah. Tapi saya disclaimer betul-betul lah, saya bukan sesiapa. Waalaikumsalam. Terima kasih Muhammad Saiful Nizam. Terima kasih hadir. Jadi saya ni bukanlah ustazah, bukannya penceramah, bukan apa-apa. Saya manusia biasa je. Macam korang-korang juga, macam anda semua, saya sama je. Saya juga diuji dengan kehidupan, diuji dengan rasa. Kadang-kadang rasa wow, diri aku bagus. Kadang-kadang wow, rasa diri aku macam hebat. Kadang-kadang rasa macam teruk. Saya sama je. Cuma saya ada satu yang saya suka buat, saya suka bercerita dan bercakap. Jadi bila orang dengar dan duduk, memang orang rasa saya macam bersembang. Dan benda tu daripada kecil saya gitu. Sampai ke kawan sekolah rendah saya pun cakap, Kak Elin duduk sebelah saya suka sembang. Tak kira lelaki perempuan, saya sama je. Saya suka sembang. Dengan lelaki saya pun saya selalu sembang. Tapi bila saya bersembang, saya suka keluarkan apa dalam fikiran saya. Jadi bila benda dalam fikiran saya, oleh kerana mungkin daripada apa yang Allah berikan kepada saya, ilmu ke, apa-apa yang saya lebih ke, jadi saya kongsi balik. Orang yang mengenali saya di alam nyata, sama ada junior-junior saya, siapa-siapa pun tahu. Kalau saya cakap tu, saya tak ada niat apa-apa, saya memang cakap je. Tetapi tidaklah bermakna saya tidak menapis kata-kata saya ataupun menghindarkan menyebut sesuatu. Kerana saya seorang yang sangat-sangat berhati-hati. Kan, kita dah lama kan bercakap kan. Kita dah lama bercakap, jadi kita tahu apa benda kita perlu cakap, apa benda yang kita tak boleh cakap. Tapi saya tak pernah plan apa yang saya nak cakap. Gitu. Panjang tu. Cakap. Kan? Jadi terima kasih kerana hadir. Terima kasih kerana mengenali saya. Sesungguhnya saya rasa
pada bulan yang Ramadan yang mulia ini, yang saya rasalah, saya cakap kat suami saya kata, abang, kenapa rasa macam tenang semacam? Kenapa bulan puasa ni, walaupun kita banyak tekanan fikir nak raya, puasa, kadang-kadang kewangan, kadang-kadang kerja, bisnes, semua kan. Tapi kenapa pada bulan puasa ni, walaupun macam tu kita rasa sayu je. Ada rasa macam something je kat hati kita, bergetar je hati kita. Kalau awak pun sama, kita kena juga ucapkan Alhamdulillah. Percayalah, awak insan terpilih kerana untuk rasa begitu. Ada orang yang bulan Ramadan datang dan pergi, dia cuma rasa hanya bulan untuk berpuasa. Hanyalah bulan Syawal tu, hari Syawal ialah tentang hari raya. Ia datang dan pergi, planning yang tahun depan kita puasa lagi, tahun depan kita raya lagi, dan seterusnya. Jadi jika ada dalam hati, terima kasih yang tap-tap like, jika ada dalam hati kita terasa, wah, kedatangan Ramadan kali ini lain lah. Ya Allah, kali ni aku rasa macam something lah. Kita kena bersyukur. Walaupun kita tak perlu cakap ke orang lain, kalau nak cakap pun boleh, tapi bersyukur. Maknanya something. Ada rasa. Kalau sebelum ni kita rasa kita buat takat ni je ibadah kita, takat ni je, kali ni kita tingkatkan sikit. Kalau kali ni kita mungkin kata kita solat tapi tak kuat, rasa nak lebih sikit. Kalau selama ni kita buat kebaikan tu sikit, kita nak lebih sikit. Tak apa. Meaning Allah yang berikan hati kita rasa gitu. Sesungguhnya Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia bagi teguran, teguran, rezeki untuk semua. Sebab tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tak kira lah kamu beragama Islam, kan? Kamu bukan, kamu golongan-golongan yang jahat, golongan-golongan yang baik, aku berikan semua rahmat ke seluruh alam. Sebab tu kita tengok ada orang yang hidup dia senang je, kan? Kita senang je hidup dia semua, tapi kita tengok dia jauh, kita nampak kejauhan dia. Tapi sedarlah, bila kita nampak dia jauh daripada Tuhan, bukanlah kerana dia nampakkan kita yang dia jauh. Sebenarnya Allah tengah menegur kita. Apa perasaan kamu bila kamu lihat orang lain yang ada kekayaan, ada kebahagiaan, semua tu jauh pada Allah? Pertama, adakah kamu mula rasa, itulah kaya tapi jauh pada Tuhan? Riak. Ataupun sebenarnya itu adalah ujian bagi kamu untuk berfikir bahawa sebenarnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tak kira lah macam mana orang tu, Allah bagi semua. Allah bagi juga petunjuk. Allah bagi juga petunjuk untuk orang tu sedar apa perlu dia buat, berpatah balik, berhenti buat dosa, mula buat benda-benda kebaikan. Semua orang lalui benda tu. Tapi banyak mana yang betul-betul Allah buka ke hati dia untuk berubah? Banyak mana orang yang Allah bila bagi teguran tu dia nampak? Betapa ramai orang yang melalui teguran dan ujian masih tak nampak. Jadi kita bersyukur, kenapa Allah pilih kita untuk nampak? Ya Allah, Allah pilih aku untuk nampak. Jadi jangan fikirkan orang yang tak nampak. Jangan kita hina orang yang tak nampak. Ada sebab Allah tak bagi dia nampak lagi. Nanti suatu masa dia nampak, dah takdir dia lebih baik daripada kita. Kita pun tak tahu. Betul tak? Terima kasih tap-tap like. Kan? Jadi kita tak boleh, bila kita terpandang orang lain fikir, Allah bagi aku pandang, Allah bagi aku tengok dia orang ni, kaya ke, miskin ke, itu pandangan kita pada orang kaya. Bagaimana pula pandangan kita kepada orang yang susah, orang yang mengalami kesusahan? Kita Allah bagi tu tengok orang ni, apa yang kita rasa? Kita rasa macam, adakah kita akan fikir, dia tak cukup usaha, tak cukup usaha orang ni, patutnya dia boleh buat kaki tangan semua cukup, patutnya pergi berusaha naik ke bendang ke apa, buat kerja. Dan kita fikir tanpa kita sedar, yang Allah yang takdirkan dia begitu dan Allah izinkan dia begitu untuk kita. Allah uji hati kita. Allah uji hati kita. Kamu tengok dia. Tengok dia sekarang. Kamu pun, kalau tak kerana aku tempatkan kamu di sini dalam keadaan yang baik, kamu boleh jadi dia. Saya kuat usaha. Ya ke? Adakah kamu yakin usaha tu datang daripada tulang empat kerat kamu saja, ataupun kerana Allah mengizinkan?
Ada orang, kita bayangkan kita nak angkat tangan ni, nak angkat tangan. Usaha kita angkat tangan, tapi kalau Allah tak izin kita angkat tangan, boleh angkat tak? Macam orang koma kan. Dia sedar, dia dengar orang cakap, tapi dia tak boleh nak angkat pun tangan dia. Sebab Allah tak izinkan dia boleh angkat. Orang yang lumpuh kakinya, dia ada rasa kaki dia, nampak kaki dia ada kat situ, attach lagi kat situ. Tapi Allah tak izinkan dia boleh rasa kaki dia. Jadi bila kita tengok kekayaan, kebahagiaan, kekurangan, kelebihan, apa jua yang kita tengok daripada orang lain adalah untuk Allah bagi kita tengok sebagai ujian, sebagai teguran, sebagai rahmat kepada kita. Baik ataupun buruk. Allah bagi kita tengok benda tu. Untuk kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kebaikan kita. Bukan untuk kita kritik. Bukan untuk kita hakimi. Macam mana kita nak hakimi perbuatan Tuhan? Kalau kita menghakimi manusia, kita menghakimi perbuatan Tuhan. Kita menghakimi orang tu. Contoh, orang tu tak something lah. Contohlah, dia tak berkahwin lagi. Kan? Dia belum dapat menemui jodohnya. Belum sampai masa. Jodohnya tak ada lagi. Ada, Allah dah tulis tapi belum sampai. Bukan untuk kita tengok dan menghakimi. Kita hakimkan siapa? Kita hakimkan dia. Awak tak cari. Awak tak cari jodoh. Kita tahu ke dia tak cari? Dah dia dah berapa puluh orang dia jumpa tapi belum sampai ada yang boleh bersama. Ataupun dia dah jumpa banyak kali, hati dia dah banyak terluka. Ataupun sebenarnya dia memikul tanggungjawab yang besar sehingga tidak ada masa untuk menemui seseorang yang lain. Banyak tu. Jadi kita tak boleh hakimkan dia. Macam mana nak hakimkan dia? Sedangkan Allah yang takkan begitu. Jadi kenapa Allah bagi kita tengok? Allah bagi kita tengok sebab kita kata kamu ada pasangan. Alhamdulillah aku bagi kamu pasangan. Tengok dia tak ada pasangan. Kena struggle seorang diri. Tiada sokong. Apa-apa kena gerak sendiri. Apa-apa kena tanggung sendiri. Kamu ada pasangan. Alhamdulillah. Sama juga orang ada keluarga. Ada orang yang dilahirkan dengan keluarga yang cukup. Alhamdulillah dibesarkan dengan bukanlah kata kekayaan semua tu, kata ekstra. Dilahirkan dalam keluarga yang baik-baik, mak ayah ada, ataupun mak ayah dah pergi dibesarkan dalam keadaan baik-baik, dapat pergi mengaji, balik mengaji. Kehidupan yang kita kata normal. Bagaimana pula dengan orang yang kita tengok orang tu, contohlah dia ni mengalami masalah substance abuse lah, kan? Ada masalah duduk tepi-tepi jalan, kan? Allah bagi kita tengok dia. Allah bagi mata kita nampak dia. Bukan untuk menghakimi dia. Kerana sesungguhnya bila kita menghakimi manusia, kita menghakimi apa yang Allah tentukan. Jadi kita ni ada hak ke? Ada right ke nak hakimi Allah? Ya Allah, takut Jangan. Cukuplah Allah menghakimi kita. Jangan kita menghakimi Tuhan. Jangan. Tak layak. Langsung tak layak, kan? Jadi kalau kita dilahirkan dalam keluarga yang Alhamdulillah, walaupun mungkin kita hanya ada seorang ibu, tapi ibu kita penyayang. Walaupun mungkin kita tiada ibu ayah, tapi kita dibesarkan oleh orang yang menyayangi kita. Walaupun macam mana keadaan kita, tapi Allah bagi kita melihat ada orang lain yang tidak mendapat apa yang kita ada. Apa kita kena buat? Bersyukur. Alhamdulillah. Ya Allah. Doa. Ya Allah, kesian dia. Dia tepi jalan. Ya Allah, kau mudahkan dia. Kalau kita boleh tolong, kita tolong. Hulurkan sikit duit. Kalau kita tak mampu, cukuplah kita berdoa dengan dia. Dan kita juga kena belajar. Satu hari bila-bila masa Allah boleh tarik aku untuk berada di tempat dia. Entah-entah dia begitu tapi hatinya tidak pernah lupa kepada Tuhan. Tidak pernah berhenti merintih kepada Tuhan di tengah malam. Sedangkan kita yang tidur enak, lena di atas katil, saat kita pejam mata dan selesa, kita lupakan Tuhan. Jadi apa-apa jua yang kita lihat, apa-apa jua sesiapa saja. Saya kan kalau saya cakap, kadang-kadang saya ada rasa sebab. Saya rasa sebab. Saya sebab apa yang saya cakap tu bukanlah untuk awak saja, tapi untuk diri saya sendiri juga. Sebab tu kadang-kadang awak tengok saya bercakap, saya berkaca mata saya. Sebab rasa tu juga datang pada saya.
Ini bukan kuasa. Ini bukan kelebihan. Ini cumalah cerita. Inilah saya hanya bercerita, dan saya bersyukur Allah memberikan saya kebolehan untuk bercerita dan bercakap dengan kamu. Jadi kita ada 15 minit lagi. Kita kira-kira masa kita ada 15 minit lagi untuk kita bersama-sama, ya. Jadi yang baru sampai, Alhamdulillah, Assalamualaikum, kita dah nak dekat dengan bersahur. Saya plan akan berhenti pada pukul 4.30 pagi. Hari ni saya nak berhenti juga 4.30. Tak kira, saya nak berhenti juga 4.30. Sebab saya nak buat setup yang pendek-pendek. Senang saya nak upload. Panjang payah saya nak upload. Saya nak upload dekat sana lah, tempat-tempat yang mudah untuk kita potong-potongkan lah. Ya. Jadi saya bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepada saya. Saya bersyukur dengan kehadiran kalian yang singgah, mungkin sebentar, mungkin lama. Andai kata jika apa yang saya cakap tu memberikan apa-apa impact kepada diri anda dan ada rasa tertegur, saya bukanlah orang yang layak menegur kalian. Jauh saya nak tegur. Ramai kat sini ni ada yang lebih dewasa pada saya kebanyakannya. Kalau ada baya-baya saya, mungkinlah tak ramai sangat yang muda pada saya. Ramai ni semuanya dewasa pada saya. Saya tak layak nak menegur. Saya dengan rasa rendah diri, saya tak layak nak menegur. Dan kalau ada adik-adik yang ada berada di sini, terima kasih. Saya juga tak layak untuk menjadi idola, menjadi sesiapa yang anda banggakan. Cukuplah kamu mengenali saya sebagai Elin, Kak Elin, seorang yang bercerita dan bercakap. Sama-sama. Terima kasih hadirnya Ani ke ni? Saya tak tahu nak panggil macam mana nombor-nombor ni, kan? Nama kita, apa yang kita tulis tu tak penting pun, tapi kehadiran kita tu yang penting. Kadang-kadang kehadiran kita, orang tu tak tahu pun kita hadir. Kita duduk belakang tabir, duduk diam je. Tapi kita hadir dan kita mendengar. Dan kalau ada sedikit pun kebaikan daripada apa yang saya cakapkan, semoga ia menjadi sebab untuk pahala kepada saya, bekalan saya. Pagi ni pun boleh. Kan? Semoga ia menjadi walaupun sedikit kebaikan. Walaupun setitik pun. Mungkin menjadi bekalan saya. Dan kalau ada kebaikan daripada apa yang saya sampaikan, saya izinkan kalian untuk mengambilnya. Yang penting anda ambil untuk kebaikan. Jika ambil untuk niat tidak baik, saya mohon jauhkanlah. Kalau ada orang yang, walaupun saya cakap saya tak bagi izin download, saya tak bagi izin tu semua, tapi saya berikan keizinan kepada mereka yang ingin buat kebaikan. Untuk simpanan sendiri, rasa nak tengok balik, nak dengar balik apa saya cakap, saya izinkan. Nak share dekat saudara mara, mungkin apa benda aku cakap ada berkait dengan apa yang kau rasa, boleh. Tapi kalau anda share dengan niat tidak baik, merakam, saya yakin Allah ada. Di dunia digital sekarang, di mana kita tidak akan boleh lari daripada orang-orang yang berniat jahat pada kita. Kita tidak boleh lari daripada mereka-mereka yang selalu mencari-cari keburukan kita. Kita takkan boleh lari. Bila saya berkecimpung dalam bidang ni, saya telah memilih untuk expose diri saya. Jadi saya kena terima. Waalaikumsalam Nalaila. Selamat bersahur. Kita ada 11 minit lagi, ya. Saya telah memilih untuk menunjukkan diri saya. Itu risiko saya kena terima. Tapi saya izinkan. Jika ada asbab kebaikan, silakanlah, ambillah. Saya pun tak kenal siapa yang hadir ni. Ada yang dah datang berkali-kali, ada yang baru hadir, ada yang mungkin nampak saya suatu ketika dulu dan kemudian datang balik. Ada juga yang pernah jumpa saya di dunia nyata, lepas tu kata, macam kenal orang ni, macam aku pernah sembang orang ni, aku pernah tengok orang ni. Sesungguhnya perasaan itu bukan dari saya, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Awak tengok saya, awak nak datang balik. Saya sembang panjang-panjang, awak dengar. Saya pendang sembang sikit-sikit pun awak dengar, kan?
Dan apa yang saya cakap tu bukan kerana kebaikan saya. Kerana daripada apa yang Allah bagi saya, izinkan kepada saya untuk tutur dan katakan. Suara saya, awak rasa okey dengar? Serak ke? Kadang-kadang macam bunyi macam apa ke? Awak rasa selesa dengar? Pun Allah bagi. Bukan sebab suara saya sedap. Tak ada. Ramai orang suara lagi sedap pada saya. Apa yang saya sampaikan bagus. Banyak lagi orang sampaikan bagus daripada saya. Banyak lagi. Awak di sini, kita di sini, saya di sini adalah kerana ketentuan yang Allah tentukan. Adalah kerana perancangan yang Allah bagi. Saya nak move forward dan saya ingin mereka yang bersama-sama saya juga move forward. Kita ke depan. Awak nampak tak apa yang ada pada kebahagiaan pada saya? Dan saat ni, saya nak awak rasa kebahagiaan tu. Awak nampak ketenangan pada diri saya nak awak rasa ketenangan tu. Mungkin kadang-kadang kita rasa mustahil. Kita kata, saya nak tenang, sekejap lagi saya sedih macam mana? Waktu kita sedih nanti, itu yang Allah nak bagi kita sedih. Saya yakin saya akan mengalami juga waktu sedih. Dan semalam saya okey pada waktu tengah hari tu, saya ada perasaan marah, ada rasa tak tenang, ada rasa sedih. Mana boleh kita setenang air setiap masa? Apa yang kita boleh belajar kalau kita terlampau tenang? Apa yang boleh kita fikir kalau kita selalu tenang 24 jam? Jadi, ketenangan kita pun Allah bagi pinjaman dan rasai untuk kita rasai supaya kita bersyukur. Dan bila kita dilanda dengan perasaan gundah gulana, rasa berfikir, overthinking, sedih, stres, marah, geram, dendam. Bukan dendam lah, rasa nak marah orang buat kat kita kan. Semua tu Allah izin kita rasa. Kenapa kita nak deny benda tu? Dan terlampau jadi positif sangat 24 jam? Mana boleh? Tenang 24 jam. Saya kena tenang. Tenang. Alah mustahilnya. Mustahil. Kan? Paksa diri macam tu. Macam kita pegang kepala kita. No. Positif. Positif. Itu yang keluar istilah toksik positif. Sebab benda tu macam kita menahan kepala kita sampai dia jadi toksik. Sebab dia dah berkumpul dalam kepala kita. Aku tak nak cakap jahat. Positif. Padahal tak nak cakap jahat tu bukan pasal positif. Kita tak nak buat benda yang Allah tak suka. Tu je. Jadi boleh ada rasa marah. Boleh ada rasa sedih. Boleh ada rasa kadang-kadang kita rasa iri. Ada. Perasaan iri tu pun normal. Rasa macam jealous. Tengok orang tu. Jealous orang tu boleh beribadah. Bayangkan. Ada orang dia boleh jealous orang beribadah. Saya tak ingat Ustaz Adnin cakap Dia kata saya rasa cemburu. Sebab kawan saya ni dia boleh bangun. Dia bangun tahajud. Orang yang mendakwah pun ada rasa jealous. Bila pasangan kita ada orang bagi perhatian, jealous lah biasa. Semua perasaan yang kita ada dalam tubuh badan otak kita ni Allah bagi. Jadi accept, terima. Terima masa kita marah, terima masa kita sedih, terima masa kita bahagia. Terima kalau kita ada rasa jealous. Terima kalau kita rasa mengantuk, kita rasa letih, rasa down, rasa happy, rasa wow, dunia ini anak yang punya. Terima. Kenapa terima? Sebab Allah bagi tu mesti Allah nak kita untuk kebaikan kita. Betul tak? Terima kasih baru join. Saya ada 6 minit lagi sebelum saya berhenti. Jemput. Kalau yang belum follow saya nak minta tolong tekan butang follow supaya awak senang nak jumpa saya. Kan? Senang nak tengok update saya. Kalau boleh buat notification tu, onkan notification. Dekat live tu, kan kita pergi, bila kita tekan follow, pergi kat situ, pergi dekat yang bahagian notification, all live ke, all update ke. Sebab saya memang tak tentu masa kalau saya live. Saya tak sempat. Kadang-kadang saya live waktu ni. Jadi notification tu kadang lambat. Kan, sekurang-kurangnya kalau saya ada update video ke, awak boleh tengok kemudian ke, kan. Jadi penting untuk tekan butang like tu bukan kerana saya tak kisahkan jumlah follower saya.
Sebab saya dah tahu berapa ramai orang tengok saya tak kisah. Saya tak kisah, benda tu sementara je. Kalau kita pegang pada pasal berapa banyak followers kita, sebab tu bila kita hilang akaun, kita rasa macam aduh, alamak, sedihnya kan. Bila orang follow kita, sedihnya kan. Jadi benda tu cuma angka. Semuanya domain ni dimiliki oleh TikTok juga akhirnya. Saya cuma minta follow tu supaya awak dapat notification. Itu saja. Tapi kalau awak rajin untuk cari saya setiap masa, boleh. Gunakanlah keyword yang awak biasa cari saya. Macam-macam keyword kakak korang ni. Macam-macam keyword cari saya balik Sebab kadang-kadang lupa apalah nama username dia. Kalau macam kat Google, kita boleh bookmark kan? Betul tak? Selalu sebut pula dah. Kalau kat browser, kita boleh bookmark. Kalau kat sini nak bookmark macam mana? Lepas tu terpaksalah buka repost kita balik, buka balik bookmark kita balik, lepas tu cari balik. Kan tak susah tu. Jadi saya jemput ini adalah jemputan saya untuk follow supaya anda dapat notifikasi dan mudah untuk jumpa saya balik. Itu saja. Sebab saya bersyukur awak hadir untuk bersahabat dengan saya dan saya ingin bersahabat dengan awak juga. Tapi saya nak clarify juga, saya untuk personal message, DM, saya akan kurangkan. Dulu saya open, saya buka semua. Access untuk personal level saya bagi. Orang kadang-kadang ada nombor saya, dia boleh contact saya kan. Saya dah kurangkan. Bukan sebab saya tak nak, tapi sebab jumlah tenaga saya ada kurang sangat. Tenaga untuk saya bersama dengan orang lain ni kurang sangat. Limited sangat. Jadi interaksi yang begini kurang memberatkan pada saya. Tapi bila interaksi tu agak personal, di mana di dalam kata bentuk DM, bentuk message yang lebih personal, call, semua tu saya nak kurangkan dan saya reduce. Jadi kalau ada contoh, anda tengok ada DM saya, tapi saya tak reply. Contoh ada mungkin yang ada nombor kontak saya, call saya tak angkat. Sesungguhnya bukanlah kerana saya benci, kerana saya tidak suka, tapi kerana pada waktu itu, saat itu dan sekarang ni saya lebih ingin menyimpan tenaga yang saya ada. So otak saya ni dah kadang selalu berfikir. Semua berfikir. Bayangkan jadi orang yang selalu berfikir 24 jam. Kan? Jadi saya harap itu dapat membantu. Takut ada yang alah Kak Lini tak jawab saya punya DM. Kak Lini kan tak kawan saya ke? Tak nak kawan saya ke? Benci ke? Tak ada. Saya dah maafkan semua. Dan saya mohon juga awak maafkan saya. Saya dah maafkan semua. Saya dah letak tepi semua dah. Dan saya sekarang ni, apa yang saya buat ialah untuk saya membantu keluarga saya. Matlamat saya sekarang ni ialah untuk membantu orang lain dan juga saya membantu keluarga saya. Benda pertama kita nak bantu ialah ahli keluarga kita, betul? Saya sekarang nak membantu apa yang saya boleh bantu suami saya, anak-anak saya, membantu sahabat-sahabat saya, membantu orang lain. Saya tak ada kemampuan dari segi kewangan untuk membantu sahabat-sahabat, tapi Alhamdulillah sahabat bantu saya. Tapi janganlah pula report keyword tu. Saya cakap itu berkenaan konteks. Kang ada pula yang report kata saya minta duit kat sini. Jangan jangan. Saya ada banyak kerjaya saya. Bukan kat sini je. Saya ada web. Saya ada banyak laman-laman sendiri. Saya ada juga orang upah saya jaga grup. Banyak kerja saya. Yang kat sini ni saya orang kata mengisi masa saya. Kerana saya suka bersembang. Kerana saya suka bercakap. Dan saya suka berfikir masa saya bercakap. Benda tu je. Jangan salah faham pula. Kan? Takut juga saya kan. Sebab ada orang yang salah faham kan. Dah tu report. Dah jadi masalah pula kan. Kita semua benda dalam Allah bagi kita rezeki. Allah bagi kita rezeki untuk berkongsi rasa. Nak berkongsi semua Allah bagi. Saya nak kita kan. Macam contohlah bila kita tengok ada benda kita tak dapat. Kita kata bukan rezeki aku. Kita kata bukan rezeki aku kita dapat ni. Rezeki dia. Betul tak kita alami benda? Betul ke kita dalami benda tu? Ada pun kita ada rasa jealous sikit. Orang tu dapat, kita tak dapat. Tak kira rezeki apa. Rezeki perhatian contohnya. Kita kerja di suatu tempat kerja. Orang yang bekerja tu, orang lain tu bos cik pandang kerja dia. Lepas tu kita tak pandang kerja kita. Kita ni punyalah kan. Kerja sampai petang. Jadi kita fikir. Rezeki dia dapat benda tu kerana ada ketentuan yang Allah bagi dia untuk Allah. Bos nampak dia. Tak nampak kita. Bukan kerana kita tak cukup bagus.
Bukan kerana kita tak layak, tapi kerana ada sebab Allah pilih kita untuk kita berfikir dan teruskan ke kebaikan. Okey, kita dah sampai 4.30. Saya akan berhenti di sini. Terima kasih kepada yang join pada pagi ini. Alhamdulillah subhanallah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kebaikan dalam apa yang saya cakapkan. Semoga menjadi asbab untuk kebaikan kepada anda, juga asbab kepada saya. Doakan saya dan saya doakan kepada kalian dilimpahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan juga dalam kasih sayang Allah selalu. Sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersahur dan selamat berpuasa. Take care. Bye. Assalamualaikum.